Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, semalam gold. Pagi lagi gold dah fly 600 pip, right? Pagi tadi pukul 7 dia junam, okey, dia junam balik 600 pip. Kalau korang tengok dekat H4, ni ada satu zone resistance yang sangat kuat, okey. So, zone resistance dekat H4 tu kalau dia break, dia fly, tapi dia tak break bermaksud dia junam, right? Tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. Right, pagi tadi apa yang berlaku? Okay, apa yang saya masukkan resistor yang power ada dekat sini. Nampak dekat sini? So kalau korang tengok dekat H4 resistor ni, price tak break pun yang sebelah kiri ni, nampak? So selalunya apabila dia tak break resistor ni, selalunya dia akan turun ke bawah, okay? So bila korang nampak benda macam ni, korang pergi kepada M50. 15 dekat sini, apa yang korang perlu buat adalah drawkan sahaja trend line dekat sini, nampak? Macam pagi tadi, drawkan saja trend line dekat sini. Untuk korang entry ada dua, M15 ataupun M5. Okay, so korang pergi dekat M5 untuk korang entry. Dekat sini korang tengok apabila price break sahaja dekat sini. Dan korang tengok sebelah kiri dekat sini, sini ada satu support, dia break saja support, dekat sini korang boleh entry. Untuk korang entry awal, korang boleh pergi kepada M3. Nampak ni, selepas dia break sahaja, close je satu candle, nampak ni korang terus entry. So dekat sini dia pergi okay, 400 pip, alright? So macam biasa kalau korang masih lagi blur lagi tak tahu macam mana nak entry ataupun korang nak entry awal, korang onkan saja indikator Jepun ni. Nampak sini sell dia dah keluar awal dekat sini. Korang just markingkan saja dia break candle ni, korang terus saja sell dan korang tengok berapa dia pergi dekat sini daripada merah tadi. Daripada line merah dekat sini, dia pergi dekat sini 500 pip, alright?